ada dua lagi tajuk yang beta akan baca yang cukup dekat di hati dan agak merunsingkan. Jika semua ini tidak diambil berat oleh pihak kerajaan. Ahli-ahli yang berhormat, sila dengar baik-baik. Perkara ini ialah berkaitan dengan pencerobohan tanah haram. Musuh kita bukan sekadar dadah dan penjenayah, tapi apa yang lebih tragis dan menyakitkan, sebanyak 14,494 dan 908 hektar tanah kerajaan telah dicerobohi dan diusahakan secara haram dengan tanaman sawit, getah, durian dan pelbagai hasil bumi. Lebih malang lagi, lebih kurang 6,000 hektar hutan simpanan kekal HSK juga telah diceroboh. Kononnya atas nama pertanian, tetapi hakikatnya ia adalah satu perompakan terbuka terhadap harta negeri, khazanah negeri. Masalah ini bukan baru bermula semalam. Ia telah berakar sejak lebih 4 dekad yang lalu. Ianya berlaku tanpa pengetahuan beta. Ketika itu saya masih lagi Tengku Mahkota Pahang yang tidak mempunyai kuasa dan peranan. Tetapi sekarang saya sudah pun menjadi sultan. Dah sampai masanya. Sudah sampai masanya kita semua celik mata. Sedarlah, perkara ini adalah satu perkara yang cukup merunsingkan dan merugikan kerajaan dan rakyat yang saya sama-sama sayangi. Bukan niat beta untuk mengungkit kisah lama atau menambahkan kekusutan. Beta tidak mahu terus dibelenggu oleh bayang-bayang masa silam. Sebaliknya, beta berhasrat untuk menoktakan kemulut pencerobohan tanah secara haram ini. Biarlah kisah lalu itu menjadi pengajaran. Jika benar adanya unsur rasuah, salah guna kuasa atau pengkhianatan terhadap amanah, biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil menentukan dan menjatuhkan hukumannya. Walau bagaimanapun, adalah menjadi hasrat dan pendirian beta bersama kerajaan beta untuk membuka lembaran baru dengan pendekatan yang lebih mampan, lebih adil dan menyeluruh. Pendekatan yang tidak sekadar menghukum tetapi juga membina, yang tidak hanya menamatkan pencerobohan tetapi memulihkan semula maruah undang-undang serta menjana hasil kepada tanah negeri kita. Beta amat berbangga dan menzahirkan penghargaan atas usaha kerajaan negeri bersama unit penguatkuasaan negeri Pahang UPNP yang telah mula mengambil tindakan tegas di lapangan, termasuk membuat tangkapan, memotong pokok-pokok yang ditanam secara haram dan juga menutup lombong-lombong yang dibuka tanpa rasa malu dan takut. Seiring dengan keputusan kerajaan negeri juga, beta ingin menegaskan bahawa tidak akan ada sebarang kelulusan baru oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi mana-mana permohonan tanah yang telah diceroboh secara haram. Ini adalah prinsip yang tidak boleh dikompromi demi menjunjung kedaulatan undang-undang serta menjaga amanah pada negeri dan rakyat. Tambahan pula,
Keadaan hari ini sangat membimbangkan. Apabila ada mereka yang sengaja meniupkan api sentimen demi meraih simpati, seolah-olah pencerobohan ini satu bentuk perjuangan. Beta ingin mengingatkan, perjuangan yang bersandarkan kezaliman terhadap tanah, hak milik negeri tidak akan pernah sesekali mendapat restu beta. Dan apa yang lebih mendukacitakan, terdapat segelintir pihak, termasuk individu-individu yang seharusnya menjadi contoh dan pembela kepada undang-undang, sebaliknya pula memilih untuk menyokong perbuatan yang bertamadun ini. Cukup memalukan. Tindakan sedemikian bukan saja mencemarkan imej institusi, bahkan boleh menjejaskan kedaulatan pentadbiran negeri. Janganlah kerana kepentingan politik sempit, hukum diketepikan dan perbuatan yang salah dimuliakan. Sini ada pentadbir kan? Sila bangun sikit nak tengok kat mana duduk. Pentadbir daerah. Sebab ucapan saya ni nak tuju khas kepada pentadbir-pentadbir. Dengar baik-baik. Kita ingin menegaskan, pentadbir tanah di semua peringkat wajib menjadi benteng hadapan, bukan boneka yang diperalatkan. Jangan sekali-kali berkompromi dalam hal yang melibatkan kedaulatan undang-undang negeri. Jangan terpedaya dengan naratif kononnya pencerobohan itu atas nama kebajikan atau perjuangan rakyat. Undang-undang tidak boleh dipilih-pilih untuk dikecualikan mengikut siapa yang bercakap paling lantang atau siapa yang berani menekan atau yang paling banyak menghulur. Pentadbir tanah sepatutnya menjadi perisai negeri daripada sebarang pencerobohan dan salah laku, bukan menjadi pelindung kepada perbuatan terlarang yang dihalalkan dengan alasan retorik. Beta tidak akan sesekali berkompromi jika ada yang mengkhianati amanah dengan menjadi ejen pencerobohan yang terang-terangan mencabar keluruhan undang-undang negeri ini. Amanah diberi dan jangan sekali-kali dicemari dengan pengkhianatan. Mulai saat ini, negeri ini bawah naungan saya, beta, sebagai raja, akan sentiasa terbuka dan memberi laluan sepenuhnya pada badan penguatkuasaan seperti SPRM, PDRM, UPNP untuk bertindak tegas tanpa pilih kasih. Tiada sesiapa yang kebal daripada undang-undang di negeri Pahang. Sesiapa saja yang didapati menyalahgunakan kuasa, bersekongkol dalam urusan yang menyalahi undang-undang, khususnya melibat pencerobohan tanah, wajib dibawa ke muka pengadilan. Malah, beta tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana individu yang cuba mengganggu, menghalang atau mencabar kuasa penguatkuasaan dan penjawat awam ketika menjalankan tugas. Undang-undang tidak boleh dipijak sesuka hati dan kedaulatan negeri ini tidak boleh dipersendakan. Beta sentiasa bersama kalian yang berjuang mempertahankan tanah air ini daripada dijajah, diperkosa dan dinodai tanpa rasa berdosa. Janganlah pentadbiran kerajaan beta bersikap lesu dan longlai
Jadilah mata dan telinga beta, bukan mulut yang hanya tahu menyedapkan telinga beta. Jadikan episod hitam ini sebagai satu pengajaran dan ingatan untuk semua yang berkuasa.